sayang. Masak apa tu? Yang mana ada daging korban dekat rumah tu, kau kena cuba masak ni pula. Lagi sedap daripada sop tulang. Yang penting mudah sangat. Hari ni jom kita masak singgang tulang daging. So mula kita masukkan tulang daging yang dibasuh bersih. Untuk aroma kita masukkan bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas dan kunyit hidup. Untuk rasa pedas masukkan cili kering. Masukkan asam keping dan biji ketumbar yang sudah ditumbuk. Lepas tu kita boleh masukkan air sampai tulang tu tenggelam. Rebuskan sampai empuk dalam 2 jam macam tu. Bila daging dah lembut, kita boleh perasakan dengan garam secukup rasa dan kita sambung masak sekejap. Bila rasa semua dah balance, kita boleh tutup api dan makanan siap untuk dihidangkan. Sialah menu kampung kita hari ini, singgang tulang daging. Memang mudah dan bahan-bahan pun simple sangat. Rasa yang balance, ada rasa masam, masin, pedas. Yang penting dia light je, tak heavy macam sup. Lauk macam ni memang sedap makan dengan nasi. Ada pula budu dengan ulam-ulaman. Memang cukup lengkap satu hidangan kampung. Ini confirm berselera makan dengan dagingnya lembut, cicah pula dengan budu. Memang sedap. Ada tak yang dekat sini lagi suka masak singgang daripada sup? Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan.